Assalamualaikum dan salam sejahtera. Soalan, bagaimanakah permohonan rayuan STR 2026 secara dalam talian boleh dilakukan? Jawapan, permohonan rayuan STR secara dalam talian boleh dibuat dengan log masuk menu My STR ke borang rayuan. Log masuk My STR memerlukan ID dan kata laluan yang telah didaftarkan sebelum ini. Sekiranya masih belum mendaftar My STR, rujuk soalan lazim FAQ pendaftaran My STR bagi kaedah pendaftaran My STR di portal rasmi STR. Link seperti berikut. Soalan, adakah saya perlu memuat naik dokumen sokongan semasa membuat permohonan rayuan STR 2026? Jawapan, ya. Dokumen sokongan diperlukan bergantung kepada alasan tidak lulus STR 2026, rujuk soalan 76, bagi senarai dokumen mengikut alasan tidak lulus. Soalan, saya telah membuat permohonan rayuan STR 2026 secara dalam talian tetapi terdapat kesilapan maklumat semasa mengisi permohonan rayuan. Adakah saya masih boleh membuat kemaskini rayuan secara dalam talian? Jawapan, kemaskini permohonan rayuan STR secara dalam talian boleh dibuat selagi permohonan rayuan masih belum diproses oleh pegawai LHDNM. Sekiranya permohonan rayuan STR telah diproses oleh pegawai LHDNM, kemaskini permohonan rayuan STR boleh dibuat secara manual di kaunter pejabat hasil. Soalan, permohonan fasa 1 saya berstatus lulus dan saya telah bercerai pada bulan Januari 2026. Adakah saya boleh mengemaskini permohonan STR saya dengan status perkahwinan terkini pada bulan Januari 2026? Jawapan, tidak. Bagi permohonan lulus fasa 1, permohonan rayuan yang melibatkan perubahan status perkahwinan, perubahan maklumat anak dan perubahan jumlah pendapatan isi rumah hanya dibenarkan mulai 16 Februari 2026 iaitu bagi semakan kelayakan fasa 3, rujuk soalan 46. Permohonan yang berstatus lulus boleh mengemaskini maklumat asas permohonan sepanjang tahun. Rujuk soalan lazim FAQ kemaskini maklumat permohonan STR. Semoga informasi ini memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.